So hari ni kita akan dive in kepada EX5 aku. So enjin dah pecah. So itu hari enjin dah pecah. So hari ni aku nak buka enjin, tengok korang pun boleh tengok sama-sama. Nak tengok apa hal enjin dia. Jom. Alright, so kita akan buka EX5 aku. Pasal itu hari aku naik highway, tiba-tiba boom, pecah. Aku tak tahu bunyi pecah. Nasib baik dah lah aku sebelah lori. So hari ni aku nak buka enjin, tengok apa problem, apa yang dah rosak semua. Lepas tu kita tengok boleh repair balik tak. Pasal aku rasa crankcase dia atas bawah pecah. So rasa kena tukar dua biji sekali. So jom kita buka EX5 dulu, power set dia. Ok, so kita buka kepuk dulu. Buka dulu. Susah sikit buka pasal aku pakai Allen key. Motor pun dah sadai rasa 2 minggu. Pasal itu hari bila towing balik kan. So sekarang baru nak buka. So kita buka sekejap. Right, buka sekejap, nanti aku datang balik. Aku dah buka dah blok. Aku dah buka kepuk lah. So jom kita tengok. Aku dah tengok lubang dia besar gila siut. So jom kita tengok. Yap, nampak lah lubang dia. Gila lubang dia. Ini rod sial. Rod weh. Berkecai siut. Ish, nak buka. Diorang cakap aku main blok besar, spek baru 53 tu. Rod aku putus. Nampak tak rod aku putus weh. Wish. So apa lagi? Kita buka enjin lah. Buka keluar, nanti aku tak buka meja. Nanti kita tengok apa yang nak beli, apa yang perlu beli, apa yang boleh pakai. So alang-alang dah macam ni kan. Rasa nak jack rod tak? Jack root ke jack rod? Nak jack tak? Macam nak jack, nak bagi laju sikit kan. So sekejap aku buka enjin, kejap je aku suruh buka enjin ni. So pasal ni semua berapa skru lah aku rasa. Dalam 2 skru lah tak silap keluar enjin. So buka enjin jap. Ok, so aku rasa macam nampak macam 2 skru je buka. So jom kita buka 2 skru pakai gun ya. Berapa saiz? 13. Saiz 14 tu. 14 guys, sekejap aku ambil spanner. Alright, jom turun enjin EX5. First time tu aku buka enjin tu EX5 lah, first time. Aku tak pernah lagi buka enjin EX5. Macam kalau macam setakat buka blok tukar head aku boleh lah. Yang ni throw engine first time lah. Buka ni jap. Tukar gear lever lah daripada. Right. Panas guys. Sebelah buat roti, dia punya oven punya gas.
Alright. Ini keluar. Oh, masukkan. Mana 14 aku. Tak ambil ya? Oh, tak ambil lah. Aduh. Oh, ada sini lah guys. Sekejap. Oh. Alright. Turun enjin. Okay. Dan lagi satu skru. Jatuhkan ya. Oh, satu kabel. Lupa. And then minyak. Lupa dua barang. Tarik keluar. Tarik skru. Sumbatkan dia. Okey. Alright. Tak turun lagi. Sepatut jatuh kan. Ada skru lagi tak? Rantai. Kacau lah rantai. Sekejap aku ambil spanner ya. Buka sprocket belakang. Sprocket depan, sorry. Okey. Keluarkan thermal washer. Okey. Tarik keluarkan sprocket. Jaga tangan Ada apa lagi? Apa yang sangkut? Ya. Dah keluar guys. Ni tepi wayar ya. Ni aku punya CDI. Dah keluar dah. Aduh. Dah keluar dah. Jom tengok. Sekejap. Aku punya poket slow sikit. Okey. Enjin pun dah keluar. So ambil ni. Tak atas meja. Yang saya datang balik. Okey. Ya, aku dah buka enjin dah. So, jom kita inspect. Aku nak buka ni bawah ni. Buka carburetor dulu lah. Sekejap. Baik. Box salah. Aduh, jatuh carburetor. Okey. Buka tengkuk. Hai, hati dulu lah. Aku nak ambil spanner, malas. So, kita terbalikkan enjin. Goof. Pecah guys. Pecah gila. Tengok, jom. Nampak tak? Sekejap. Cepat. Loading.
Berlobang weh. Berlobang gila weh. Weh, gila lah. Nampak tak lubang tu besar? Macam mana lah boleh pecah? Aku pun heran. Aku naik highway slow tau. Aku tak tarik. Jom kita barai. Kita buka yang apa ni, pack kaki. 4 skru. Buka dulu, nanti boleh order barang. Aku rasa casing enjin kiri kanan tu kena beli baru. Alright, kita buka blok. Nampak tak? Kita sama-sama inspect pasal saya pun tak tahu macam mana boleh pecah. Meja pun goyang-goyang, takut kamera jatuh. Ambil screwdriver. Buka dia punya atas punya cover. Head cover dia panggil. Enjin ni standard guys. Betul, aku betul cakap really standard habis. Pasal bila time enjin pecah, ramai cakap jack rod lah, tu lah, ni lah. Tapi ni aku tukar blok 35 je. Blok 35 je. Blok 35 cam. Benda-benda biasa lah yang orang tukar. Sekejap, ambil lagi satu spanner. Buka head. Pasal itu tadi saya bawa ada bunyi, tapi saya ingat bunyi tepet dia tak kan ada cam kan. So aku just tepet. Dah just tepet pun sama bunyi. So saya ingat yang auto clutch bunyi. Orang cakap auto clutch longgar pun dia bunyi kan. So aku buka auto clutch sebelah sana, tak ada pun, tak bunyi. Okay, head masih okey lagi. Aku itu reporting head. Okey. Buka blok pula. Okay. Screw ni dia punya apa, chain roller. Siap blok. Oh, berkecai siap blok. Oish. Berkecai weh blok. Hancur blok. Guys, rod putus. Putus weh. Oh, yang bunyi tu piston pin yang bunyi.
ketak. Piston pin lah guys. Dia punya clip tak ada piston pin tu. Aduh, kalau aku tukar piston pin tu. Tapi takkanlah sampai. Oh iyalah guys. Piston pin lah. Nampak sini di dalam. Nampak tak dalam ni? Dia piston pin tu. Dia tapi blok tak cala. Bila aku tekan piston pin tu, dia keluar daripada piston. Aduh, piston pin ni pasal blok pecah sial. Piston pin dia dah hilang. Yang ni macam ni kan, dia ada pin dia. Dia dah cabut. Lain kali aku welding siap. Aduh guys, macam mana piston pin dia punya pin tu dia terkeluar. Sampai rod. Tengok rod. Mari satu. Rod putus weh, putus rod. Macam mana? Sedih. So guys, korang recommend tukar enjin ke bawa balik? Casing pecah, casing tak boleh pakai. Dah enjin nombor sini. Pasal itu hari saya buka head nak potting kan. So aku check piston. Pasal piston tak ada free play. Aku ingat piston pin juga. Tapi aku tak buka blok. Ini aku baru buka. Aduh, kalau aku buka awal-awal aku rasa tak boleh save lah. Boleh selamatkan lah. Pasal motor ni motor adik saya. Dia beli dah lama. So dah lama tak pakai. Ni aku bawa balik. Tapi enjin aku tak usik sangat. Cuma aku tukar blok besar. Rasa salah aku kot. Aku pergi tukar blok besar semua. Tapi pin aku masuk betul-betul. Memang standard ke kalau EF5 dia punya pin selalu asyik cabut? Ada atau aku seorang aku seorang yang tak pasang betul-betul. Pasal aku banyak dah aku buat EF5. Takkan yang ni aku piston pin je. Aduh, piston pin je guys. Dia punya pin tu yang ni cabut. Casing kena cari. Kena beli casing lah. Beli casing dan crankshaft. Satu kali jet lah. Nak jet. Buka barai lah. Tengok apa lagi pecah kat dalam. Harap semua okey. So aku tak ada motor nak pakai pergi sini pergi sana. A5 aku ada.
Atau siapa-siapa nak sponsor saya, sponsor lah. Aduh, kelakar lah. Kecai lah skru dia. Okay guys, nampak macam casing je. Casing je. So, sekejap aku barai habis, nanti aku tunjuk lah. Sekejap, dia aku barai, nak concentrate sikit. Alright guys, aku dah barai dah. Buka separuh dah. So, boleh tengok. Pecah weh, pecah, berkecai lah. Semua dah pecah. Sebelah sini pun pecah-pecah. Memang tak boleh repair lah rasa cakapnya. Dengan yang tukar gear, sub tukar gear tu bengkok, tu tak apa, boleh ketuk. Dengan crank ni rod dia, rod putus, crank okey lagi, crank sub. Banyak barang lah pecah. Housing kena tukar, tak boleh repair. Ni pun pecah-pecah, kacai, berkacai-kacai macam kacang lah. Hai. So, apa yang saya kena buat? Saya pun tak tahu, saya pun tak sure. Aku tengok pun macam mana berkacai F5. Pasal aku tengok enjin, ada orang jual enjin dekat 800 saja. Lebih baik aku tambah lagi 400, ambil sebiji motor, betul tak? So apa korang plan? Apa yang korang rasa? Beli housing balik, crankshaft balik, lagi apa? Crankshaft, housing, lagi apa? Itu je 3 barang yang kena beli. So korang rasa apa? Nak beli crankshaft bawa balik ke, atau beli seketul enjin yang apa, lepas tu masuk balik dekat ni? Pasal saya pun dah tekan pening kan. Saya pun tak tahu nak buat apa dengan F5 ni. F5 ni saya tak tahu macam mana boleh pecah pun. Bukan tak tahu macam mana boleh pecah, ialah salah saya tak buka blok tu, tak check tengok piston pin dia. Pin dia yang nampak, pin dia yang ke sini tu dia ada pin, sebelah tak ada pin. So sub tu terkeluar, so dia sengit lah. So saya pun main hantam lagi. Saya selalu full throttle je. So saya tak check. Saya tadi buka head, patut saya check. So salah saya. And then pening. So guys, korang rasa macam mana? Nak saya buat apa macam mana? Tukar enjin seketul ke atau beli balik? Korang komen dan tolong subscribe. Lagi berapa? 300 orang ke nak jadi 10k. Target saya 10k tahun ni. So see you guys on the next vlog. So to be continue.